Dan podcast ini tajakan khas oleh Adele Law LLC, sebuah syarikat yang memberikan khidmat konsultasi untuk perkara-perkara legal dan terutamanya syariah law. Yes, boleh follow mereka di socials Facebook, Instagram dan TikTok @aldel.law.llc ataupun lungsuri laman adellaw.com.sg untuk maklumat lanjut. Korang juga boleh book an appointments WhatsApp di talian 83997923, 83997923 atau walk in blok 190 Lorong 6 Tua Payoh, unit number 02-512. Selamat datang dan selamat kembali ke Next Home Talk Show bersama saya Ashraf Osman. Saya Faizal Rahim. Dan saya Iwan Jumaat. Hari ini kita akan discuss about Zal punya problem yang Zal ada share dengan kita sebelum kita mulakan podcast ni. Problem Zal adalah salah satu addiction yang dia ada. Kepala otak kau. Memang aku dah perasan lama Zal ada this addiction yang suka scroll No. content di menggunakan phone dia, Tak scroll ada. Instagram ataupun di TikTok. Kau jangan fitnah. Ni fitnah akhir zaman juga ni. Bukan, ini Fina members lain. Happy punya. Teruskan Zal. Because it seems like macam everyone macam aku tengok macam they tend to macam ada masa tapi they won't do something yang useful. They will look at their handphone, they will go to their TikTok, IG, Facebook, YouTube. They will just scroll whatever they can instead of doing like what just now you mentioned before kita start podcast. Instead of maybe you do something useful like membaca. So aku quite concerned because aku tengok anak-anak kita sekarang daripada kecil, even anak-anak aku dah macam exposed to gadget. Social media tak, pasal anak aku semua tak ada social media. Even yang dah set 1 semua dia tak ada TikTok, IG semua dia tak ada. Aku tak kasih. Okay, so they exposed to gadget lah. So bila exposed to gadget, apa yang diorang akan tengok maybe kadang-kadang pun YouTube. So YouTube pun aku kasih kadang-kadang tengok YouTube Kids lah untuk yang kecil, tapi yang dah besar dia tahu pakai YouTube, they use YouTube lah. So aku punya concern is aku feel like this gadget ni akan kasi diorang addicted to this gadget. Pasal aku tengok sekarang, kita tengok even yang kita punya surrounding kita ni pun dah macam gitu. So if they daripada muda dah dilazimkan pakai gadget and they are so used to browse their social media apa semua. So this thing are going to prolong sampai diorang ketua tau. So how are we going to curb this issue? Apa kita sebagai parents kita akan dapat buat? Pasal aku nampak orang ke shopping mall time tu kan, tengah nak makan, dia tengah tengok handphone. Sekali makanan sampai, mak bapak nak ambil, dia retaliate lawan, dia tolak makanan, tak nak makan. So they insist on ada tu benda kat depan mata baru boleh makan. Untuk macam anak aku semua, okay, kau sebelum makanan sampai ke ada nak pakai yang tengok kita. When comes to food on the table ready, semua simpan. Betul. Okay, semua simpan dan kau fokus on kau punya makanan. Okay, aku tak nak kau ada pula nanti anak aku tak cepat-cepat makan. Nak cepat-cepat makan jadi boleh tempat handphone. Aku cakap tak dapat lah. Kau nak kena semua dah habis makan. Kalau kau suka nak pakai handphone nanti, kau boleh pakai handphone. Okay, so no point. Lebih kau makan pelan-pelan aja because we're not going to use the phone at all. Okay, so macam aku nampak tu that incident tu, makan pasal dia tak dapat main handphone, dia tak nak makan. So it's quite worrying lah pada aku lah. It's worrying. Aku even nampak dekat hospital dah lama lah. Satu mak dia dengan anak dia mak dia macam tua sikit lah. So bila diorang dua duduk tengah nak makan, diorang tak ada any conversation between anak dengan mak. Mak makan termenung. Mak makan termenung lah, anak dia scroll phone. Not even scrolling lah. Put here like that. Aku tak tahu dia tengah tengok apa. Orang YouTube kita Orang kita tak. Di bangsa lain lah. Bangsa lain lah. So benda ni, first of all Zal, macam nak curb isu ni memang tak boleh curb lah. Isu ni akan habis bro. Dia kau nak curb daripada dia umur berapa. At the end of the day, bila dia dah 18, 20 tahun, dia akan buat sesuka hati dia apa. Aku punya suka, aku punya phone, aku beli ni semua kan. Dan juga bukan sekadar budak-budak saja. Orang tua pun aku dah nampak dah ada this addiction. Some of the parents yang aku perasan, diorang is always with the phone, scrolling for no reason lah. Lajunya tangan pap tengok scrolling je. Which aku rasa at the end of the day we need to separate these two things, gadgets dengan social media. Social media adalah social media untuk kau tengok for entertainment dan juga whatever not lah, buat content ke apa, dekat dalam this gadget. Gadget ni actually tak ada apa-apa. Sekarang phone ni dia menyenangkan kau untuk kau dekatkan diri dengan keluarga.
Betul. Call mak, call bapak, call anak, WhatsApp ni semua okay. Ya, Tapi the thing yang spoil orang is the social media lah, betul. yang membuatkan kau punya otak constantly. Kadang-kadang aku sendiri guilty of this lah. Dulu macam aku perasan kadang-kadang tak ada benda, alih-alih nak buka tiba-tiba nak buka Padahal tak ada apa-apa tau. You can do other thing. kan. Pasal phone tu diam-diam tau. Kau tak ada apa-apa tau. Kau alih-alih ambil kau nak scroll juga. So dia macam satu penyakit which aku fikir balik kan. Masalah ni dia buat this app is free. Okay. Benda yang free ni kau patut seram. Everything ada cost. So benda free ni apa dia punya cost? Kau punya time. Dia punya cost kau punya data. Dia punya cost macam dia punya owner cakap tak apa pakai free. Free kau nak buat content letak tengok pakai gunakan. Dia lagi happy. Lagi ramai user acquisition ramai user dia dapat. Betul. Lagi senang dia buat duit. Lagi senang dia nak masuk ke ads. Lagi senang orang nampak segala-galanya. Lagi senang nak jual produk. So yang sengsara kita menggunakan free punya application, dan dia akan ambil masa dan waktu kita yang actually tak cukup pun. Kau kerja berapa jam, lepas tu kau balik kau tak layan anak, tak layan family, kau scroll. We are guilty of that. Ya, I'm guilty of it. We are guilty of that. So untuk mengelakkan ni, untuk tolong Faizal punya addiction, Okay lah. baca buku. Kau nak kena start to buy books already. Replace. Dekat rumah kau tu biar banyak buku lah. Kita kena buat face by face tau. Okay. Dia bukan dia tak boleh terus ketara. Jangan tengok social media, tak boleh. Face by face. Okay. Start daripada kau balik kerja tu. Okay. Kau dah habis makan. Kau punya family tengah buat sendiri. Okay. Maybe kau put a timer macam okay 10 minit je lah gua layan content update diri lah apa yang terjadi dengan dunia, apa kawan-kawan aku tengah buat. Kalau kau nak kepo, kau tengok, kau nak tengok acap, tengok lah. Kita jual diri lah. Lepas tu kau dah stop tu benda. Then after that kau dah okay family time, mari kita tengok Netflix sekarang apa cerita best. Semua orang tak boleh tengok phone, tak boleh pakai phone. Macam kat panggung wayang, semua nak kena fokus. Then after that cerita dah habis, have a good solid 5 to 10 minute discussion pasal that story. Settle, okay dah nak tidur. Dan nak tidur, ini masalah besar bila kita nak tidur tu kita akan scroll. Yes. Ya, betul. Aku still guilty of that juga. Sama. So untuk mengelakkan tu, aku pernah baca orang cakap terus ambil phone, ada drawer kat tepi ke, pap, tak. Tapi kadang-kadang tak boleh, kita nak set alarm. Nanti letak drawer tak dengar. Yes. So orang ni pernah cakap aku beli physical alarm. Yang dulu punya kan. Jadi kau tak mengharapkan phone kau lagi. So you can actually charge your phone and put inside the drawer and lock it. No problem. Aku letak timer limit. Nanti akan certain timing pukul 11.30. Automatically semua app aku semua aku Shut tak down. boleh shut down. Okay, cantik. Aku more on on your own focus okay, if I know sekarang aku nak kena tidur 12.30, 1 nak kena tidur. Okay, kalau aku I have half an hour. I'll make sure if I want to sleep at 12:30, I know I have to wake up at 7 o'clock. I'll make sure at 12:30. Disiplin lah, tu tepikan lah. Of course, aku anxiety, so I have some health supplement to calm me down untuk aku ngantuk. So I make sure okay, aku mati-mati 12.30 aja. Kau tak boleh lagi 10 minit, lagi 20 minit. Then kau will escalate tau. Yeah. Daripada setengah jam, dari 1 jam, 1 jam, 1.5 sebab kau tak kantuk apa. Tetapi kalau kau punya mindset cakap okay lah, the most is half an hour. Because kau dah balik kerja semua all everything kan, kau cuma just want to relax. In fact, you have to know that on my situations, anak aku semua dah besar. Satu kat dalam camp kat rumah. Yang lagi satu kat dalam bilik, dua-dua kat dalam bilik. Bini aku pun dah tidur semua. So you will be alone. Okay? So just set half an hour the most, and you want to know that okay, 12:30 you want to sleep. That's it. Tidur tak tidur 12.30 tutup. Then you force yourself to sleep. So this is a self discipline lah. Pada aku tak ada macam set apa ni alarm apa yang kau cakap apps matikan semua. I just want to know that okay, today I want to sleep at 12:30 because I want to wake up at 7 o'clock, or I want to go run or whichever. You set your mind. Yeah. So nak tak nak setengah jam aja, that's it. Tapi ada orang cakap menggunakan handphone bila sebelum tidur akan buat dia ngantuk. Tak. Some people say that. Dia cakap bila aku main handphone tu nanti akan buat aku senang tidur. Blue Kalau light, aku tak bro. Blue light Mata kuat, berair bro. Aku kau tahu lah aku putih kan. So macam mana pun I rely on my specs kan. Kalau kau makin lama kau tengok mata kau berair siap.
Pedih ya. Zal, dia orang masih muda tu pasal dia orang rasa gitu. Hmm. Bila dia dah tengok dia makin ngantuk tu, maksudnya dia dah memang ngantuk actually. Dia tak payah social media, tak payah YouTube pun, dia dah boleh just tidur je. And they didn't realise that actually bila kau tengok sebelum kau tidur. Aku perasan tau. Kalau aku main handphone sebelum aku tidur, ngantuk, kau tahu tak kau tak tidur betul tau. Pasal time kau tengah tidur tu otak kau masih tengah Yes bro. masih running lagi actually. Yes bro. So yalah. I mean macam Wan bikin put kau cakap setengah jam kau nak kasi, kau pakai lah setengah jam, tapi make sure tu setengah jam tu kau dah habis, kau make sure Kau tak boleh letak compromise. Kau tak boleh compromise and 10 minutes. Sebab kat dalam social media is all the same. Either the influencer macam aku tengok bola, sekarang aku follow up World Cup Under 20. Aku suka tengok orang pancing. Aku suka tengok orang tangkap ikan kat longkang ataupun kat itu. That kind of thingy. Okay, tetapi kalau letak coke nanti ikan tu keluar. tu lama punya satu. tak ada macam kat Indonesia dia ada banyak longkang pasal air dah surut tau. Dia just pick macam aku syok saya ambil ikan je kan. I like to watch this. Tapi kalau influencer yang berbual-bual ni aku tak. Aku just skip through everything. Tetapi semua content sama juga kat dalam itu content. Either one you have to flip through. Tapi kalau kau punya mindset discipline enough, 30 minutes that's all. So lepas tu kau tidur, kau tak nak tidur ke kau nak tidur, kau paksa kau tidur. Tapi kalau kau compromise yourself, 30 minit belum lagi ngantuk 10 minutes, 15 minutes. So dan dia social media, bukan social media je yang buat addictive tau. Game pun sama juga. Oh, aku tak main game. Kau orang. Aku dah stop. Aku honestly aku guilty. Aku guilty main chess game. Chess. Because aku main chess daripada aku kecil sampai aku besar tau. Okay, so when main chess ni game ni yang buat otak aku pada aku function. So macam aku tengah stress, aku tengah macam penat apa semua aku akan main chess. It will make my brain run tau. Yalah. Okay, tetapi dia dah selalu sangat dah sampai aku free time macam aku nak terus main chess. Then it will take sampai setengah jam. So pada aku cakap ni game kurang ajar lah, betul lah. And then aku nampak juga ada members aku biasa main game like macam aku tak tahu like macam Counter Strike game tu macam tengah berbual dengan aku pun boleh main game lagi. Pasal tak boleh ni aku tak boleh miss. Ini macam semua. nasi butak yang kita pergi cycling. Sebelum cycling main game dulu. Kat kapak ni semua. So addictive. So aku cakap it's like macam you meeting your friend tapi kau masih boleh tengah main game semua lagi lah. So pada aku bukan social media je, game semua ni pun akan jadi addiction juga sama macam anak-anak kita. Macam aku nampak dia main kadang-kadang Roblox apa ni semua. So it's quite addictive. Okay lah. Tak boleh elak. Let's put extreme. This are just game. Okay, there's no offense. Okay, what if people are practically addicted of porn? You don't have to watch Kenapa kau nak kena tengok? Kenapa kau nak tengok tiap-tiap hari and masturbate? This kind of sick Padahal this is all mindset Benda kau nak ke tak nak lah tengok. Tetapi diorang juga tetap nak kena tengok. Why? Addiction. Because your mind dah used to it. Because like macam Cha cakap juga, they don't buat benda lain. Instead of kau tahu kau nak bikin tu benda, kau should replace with other thing. Macam baca buku, then pergi gym ke, pergi jogging busy, apa semua. So what macam aku fikir sekarang, macam aku rasa macam certain time after 10 aku rasa macam aku nak time untuk main handphone. Then what I will do, aku tahu aku pakai handphone, aku akan keluar lagi besok jalan je. Yes. Alhamdulillah. So like that kau tak payah pegang handphone apa. Ya betul. So kau dah habis tu, then kau balik, kau dah penat, kau dah tak nak tengok handphone, then kau tidur. Tapi okay, we're talking about gym. Kau pun pergi gym. Okay. Aku tak suka orang pergi gym, duduk, handphone, main, tengok tapi buat lembab. Iswan lah tu Iswan. Iswan buat. Nak berbual? Nak counter okay. So I don't see why you kau pergi gym dan kau nak kena layan kau punya WhatsApp, kau punya YouTube, this kind of thing. Salawan tu dia nak post kat story tu, okay aku pun ambil. Tak ada bro, aku nampak selalu let's say kau buat chest ke apa kan. Dia nya buat satu rep, satu set maybe 12 rep, 15 rep. Tetapi kau duduk kat sana maybe 5 minutes, 4 minutes. Rest dia lama lah. Rest dia lama. For me tak produktif lah gitu. Aku pergi gym cocok bro. Aku nak lagi cepat habis. Setengah jam. Macam aku cakap tu, ada masa sikit je dia mesti nak capai handphone. Macam mana siapa ni cakap kat gym. Even kat gym, kau punya objective is to go to gym untuk workout. Why can't you just put your handphone dalam kau punya bag then kau just focus on workout? Driving pun sama juga. Kalau kau buat handphone kat sebelah. Ada orang macam gitu juga. Ada orang driving tengok konten lah sial. Tu lah. Sebab tu when traffic light the kusyuk, tengok itu habis you have to go on. I mean, ni benda it's not avoidable lah. Memang is it your mindset or is it mindset ataupun kau punya addiction? Aku tak lah. Ini Zionis dah prepare ni benda ni semua ni untuk
Yalah, macam sial lah. Ah, Tak boleh elak Wan, tak boleh elak. Kau cakap macam mana pun orang cakap kita sendiri guilty, kita buat content sial. Betul. Engkau one of the factor yang kau menyumbangkan orang pergi tengok apa. Yeah, true. Sama juga kau Tapi nak how long yang kau nak kena, takkan kau nak kena extreme sampai 1 hour, you know, this kind. You can minimize apa. I mean of course Is there a time limit that you need to put? Macam kau, do you think one day you should assign how many hours for you to use your handphone besides doing kau punya work untuk just maybe kau punya social media? good question. Depends on category. Okay. So depend on the individual 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 drive. Okay. Daily. Apa daily? Kau punya your limit of doing watching social media lah. Oh tak, aku depends pasal aku ada hari aku busy, ada hari tak busy kan. I mean in general apa yang aku boleh cakap kan. Your suggestion lah. Macam mana, macam soalan Faizal macam mana nak mengelakkan ni semua kan. Dia depend apa kau nak dalam hidup. Contoh kalau kau nak jadi orang yang successful, kau selalu fikir pasal meniaga ni semua kan. Kau wouldn't have a lot of time to really play on your phones ya. Otak kau constantly thinking business. Kau tengah, at least kau pegang phone kau tengah Google up, kau tengah check the service, kau tengah find ways tau. Ataupun kau tengah do something for the business. Versus dengan orang yang have a stale life, yang aku, gua okay lah kerja gini macam gini hari-hari. Dia kerja tu je lah. Dah habis kerja dia tak ada benda lagi. Dia tak kayu Grab ke, dia tak ada buat extra stuff, or dia tak ada hobi, dia tak ada apa-apa kan. So hidup dia dull loh. Jadi dia gunakan phone lah. Pasal dia tak ada motivation dengan apa aku nak buat phone, layan tengok orang buat live, gedebak-gedebuk ni semua, layan konten. Versus dengan orang yang ada direction. Macam hari ni aku ada aku punya goal. Aku nak kena pergi gym, aku nak kena prep makan, aku nak kena tidur awal, aku besok ada meeting, sebelum tidur aku nak kena set aku punya message nak kena send kat ni, make sure aku punya staff dapat gaji, gedebak-gedebuk. Dia ada banyak benda. So versus dengan orang banyak benda dengan tak ada benda, lain bro, kehidupan dia lain. Jadi consume of data, consume of content. Jadi kau boleh tengok orang yang buat banyak benda ke orang yang tak buat banyak benda. Lagi banyak. Faham. So gunakan semua masa kau untuk yang benda Make yang yourself berfaedah busy lah. Faedah lah. Make yourself Occupied. busy. Kalau useful. kau cakap aku seorang individu yang nak tahu banyak benda, apa dia akan buat? Dia akan membaca apa? Aku nak tahu pasal law aku nak kena baca apa? So dia akan ada buku law. Kau tengok rumah Syakirin, berapa banyak buku dia ada. Kan? So kau nak tahu benda, kau akan belajar. Kau akan baca, kau akan belajar. So kau punya main goal is aku nak dapat knowledge yang banyak pasal aku nak ada ilmu. Ataupun contoh aku nak lebih mendalam dengan pengajian Islam, aku belajar pasal ni. So dia akan less time dengan social media. Betul. Dia akan more of learning versus dengan orang yang tak ada goals. Dia tak ada set target nak belajar, tak ada. Nak kerja ekstra, okey lah, alhamdulillah duit aku cukup, bil cukup, ni gedebak-gedebuk cukup. So bila dia constant social media, the effect yang dia tak perasan kadang-kadang overspending tu satu. Pasal ads akan masuk bro. Ads masuk, gedebak-gedebuk masuk. Alih-alih kau tengok macam lawa, check Shopee ada tak? Kau pergi Shopee pula. Lepas tu kau pergi Shopee, ad tu kat murah. Not bad lah pap. Dah habis kau check out, lepas tu kau balik kepada social media. Scroll lagi, it's endless. Kau pergi toilet pun kau boleh main social media apa? Betul. Betul. Nak berak, kita dulu replace surat khabar ataupun magazine. Betul. Okay lah, berak sedap kan. Okay lah, for a moment okay. Tapi kalau kau dah sit still, duduk, tak berbual dengan orang, tak campur orang, phone all the way 2 jam, kau dah sort saya kau pay Aku wire. tak tahu, aku macam nak try macam satu kawan aku bikin tau. Apa dia buat? Satu kawan aku ni, dia tak ada social media one. Facebook, IG, TikTok, semua dia tak ada. Baik satu. Tak ada tau. Siapa nama dia? Daripada aku Panggil dia lah. Dia pun tak tahu next home ber. dia tak tahu pun. Dia tak Tapi tahu kita lah. berbual lah. Bila kita berbual nanti dia dengar lah. Nanti bini dia tunjukkan. Okay, tunjukkan. Dia duduk dengan members apa semua. Tak ada pegang handphone kat table kan. Handphone tak ada keluar kat table pun. Dahsyat siap. Tak ada keluar lah siap. Berbual bila kita keluar semua all the way to out kita punya occasion tu dia tak ada keluarkan handphone pun. Pasal tak ada benda untuk dia check, dia cakap. I mean dia punya pekerjaan tak banyak guna. Aku tak tanya dia kenapa dia tak ada social media macam let's say accounts of IG ke TikTok ke Facebook. Dia cakap tak perlu. Dia cakap aku rasa aku tak perlu. Tapi you have to. He's a football coach lah anyway. Okay, doesn't matter. Tapi you have to, lagi dia football coach, you have to connect with what is happening outside. No need. Why you need? You are football coach. You should, okay. Somehow rather you can learn the tactical from YouTube. YouTube dia tengok.
Okay. Tapi social media, IG, Facebook, TikTok ni 3 Okay, dah tak ada. what's happening? You are football coach. You should know, let's say for example, macam aku sekarang tengah follow up World Cup under 20. You know, especially when you are a football coach, you from social media, so you learn something, the contents of the soccer itself, macam mana dia main, who's the player itself. Tetapi tak semestinya kau have to be extreme on social media, but at least you must have, and your purpose to have senang je, you must have a purpose to have a social media. Yalah. What is your purpose to have a TikTok? What is the purpose you? Aku be frank with you, aku tak tengok IG tau. Aku punya IG personal follower 200 lebih je. Habis kau And aku kenapa? tak sul. Aku selalu like what I say, aku Facebook, okay, aku on Facebook because dah lama lah. Facebook ada orang pakai lagi ke? Sebab tu old school. Tengok ada, je. Tapi kalau TikTok, okay, aku tengok TikTok macam mana. Then like what I say, I set aside let's say 30 minutes before I sleep. Okay, selalunya kalau busy tak tengok ataupun kalau aku have a coffee kat rumah ke ataupun kat cafe waiting for someone, okay, then social media aku tengok. Tetapi aku tak ada extreme sampai 1 jam 2 jam. Yalah. For your friends, pada aku, you should have a social media, tetapi what is the purpose of your social media? Maybe you want to know, okay, for example, kau tak perlu tahu, tetapi about Gaza, you can know something. Dari YouTube boleh Faizal kata? Dia ada YouTube. Yes, YouTube is particularly macam kau documentary je. Banyak YouTube ada lain. Okay lah, like other channel, it's no harm for you to look at TikTok, but what is the contents and what is the purpose of having social media? Okay. Itu je. Tak, pasal kau tengok macam kau cakap purpose. Let's say daripada purpose tu dia cakap nanti akan jadi merebak. Benda yang tak perlu dia kena tengok. Then that is discipline. Maybe he's afraid that he cannot be disciplined. Jadi sebelum dia tak boleh disiplin macam kita, aku pun boleh cakap aku nak buat social media aku ni untuk letak aku punya content lah. Pasal aku property agent apa, jadi aku boleh post aku punya listing lah apa-apa ni semua. Tetapi bila aku post tu semua, tengoklah lain sekejap lah dalam kepalang apa. Okay. Betul. Then you become addictive. No obligation what? Ya, tapi dia nak elakkan sebelum dia menjadi melarat, then might as well dia tak start pun. Is you one in the million as a football coach and you don't have social media to rely on? Professional footballers also have, good coaches also. For example, you're talking about Jose Mourinho. I don't know how he get his information semua. Maybe aku rasa aku would try to invite him. Bini dia lah bilang dia agaknya. Selalu bini dia That's bilang. why I said, kalau your purpose, doesn't matter whether you're football coach ke, you teacher ke, you are property agent, you don't have a social media, there must be something wrong. Tapi Aku kan encourage. maybe it's good for his mental health. Good for him Yes, but he's okay, good. fine. Bagus. Dia tak ada stress, tak ada apa. Dia punya, he's happy go lucky. His type of person is like, okay lah. Dia tak ada macam dia tak ada nak fikir pasal ada isu terjadi, member orang kutuk pasal politik semua Dia tak nak ambil tahu pun. Ini semua influence Okay, I'll give you another one example. Good example. Someone is, let's say, earning 1,200, 1,300 or maybe 1,500 Okay. Ada social media all everything. Kenapa engkau tak get influence of buying TikTok shops or from IG, this kind of thing, because it's social media. Kawan aku gaji 1,500 je bro. Okay. Anak 3 university. Tetapi dia ada social media, that doesn't mean that I have to buy shopping. Dia boleh control lah. Dia boleh control. That's my point. Yalah. So kalau kau tak ada social media macam let's say your friends, okay, good enough. Tetapi kalau kau ada social media and your focus, your control, your discipline enough to get more information, to learn something out of the social media, benefits which is him good. lah. Yes. Tak salah, tak betul. Tetapi kalau ada baiknya, cuma like say you limited you punya viewing of your usage, maybe 10-20. Tapi kalau kau ada TikTok, you want to know, kat dalam TikTok pun ada, YouTube pun ada format. Okay, you want to have this format, ataupun you want to see dia punya biography of the coaches, the good coaches to inspire yourself. It's a good content, right? So Nawa itu sendiri, what you want in that content. Aku tak boleh terus slam social media all out pasal aku pun sendiri cari makan menggunakan social media. Sama dengan korang juga, services, businesses Betul. orang F&B ni semua memang perlukan social media as a tool. Tapi at the end of the day, kalau dia menjahanamkan diri kau, macam Wan cakap, ataupun menjahanamkan keluarga punya keharmonian, then you need to look yourself in the mirror lah. I want to make one confession. Teruskan. IG, TikTok, sekali pun aku tak pernah tengok live. Lillah ta'ala, I cakap. Why? For me, it's not necessary to see people in live. Yalah. Aku tak pernah tengok live. Even Mango Bosco, okay, that kind of live lah. Lepas tu sekejap je. I find it boring. Orang nak tengok paranormal ni kat live ni, sorry to say that, aku tak tengok.
Orang berbual pun pasal shop. Macam bini aku boleh tengok, ataupun my sister boleh tengok live jual baju lah. Aku cakap, for me, live tak, I don't find it interesting to view people punya live. Maybe they tengok live baju is because it's another way of them shopping instead of they go okay, to physical in general shop. life, in general life walaupun kau like someone ke, kau someone dalam inside your TikTok ke IG, I never watch anyone live. Tak pernah, aku tak pernah. I don't find it interesting, and I don't find it nice to see in live. Bagus lah, maknanya kau save a lot of time lah. Cuma aku tengok show lah. Aku tengok apa yang aku suka, macam bola, you know, this kind of thing. The one you like lah. Tetapi like what I say, limit time. Sebelum kau tidur setengah jam, okay fine, just layankan, but make sure that you want to sleep this hour. Sebab tu Faizal, aku bilang Faizal, aku tidur sekarang 12.30 je aku dah out you go. Bagus lah. 12.30, 1. Ataupun kalau kat rumah pagi, nak layankan, minum kopi, just tengok aje. But it's not a necessary macam addiction that you must view your social media. Aku know either that ataupun kalau aku malas nak pergi brisk walk apa aku campak handphone jauh, aku tengok Netflix dah. Netflix kadang-kadang tengok Kau tengok dengan siapa? Yang movie lah. Oh, anak boleh? aku semua dah tidur. Aku always do that. Kalau malam after 9:30 anak aku tidur 9:30. Then after 9:30 aku have aku punya me time tu dengan wife aku. So wife aku nak tidurkan anak aku yang kecil. Nanti aku tengok dulu Netflix. Nanti sampai pukul 11 lebih 12 apa dah ngantuk. Masuk baru tidur lah. Unless dia main bola dengan aku, dia bingit, dia kalah, dia akan so minta rematch lah. 4-5 kali tak nak tidur. Aku tak main game tau. Yalah. Aku tak main game PS5 pun Acap tak main. ni dah Nintendo Switch lah. Jangan Acap kau beli game lagi kan. Wah, aku okey. Jangan sampai menjanamkan kerja. Kerana macam kau scroll dia pasal pergi kerja, kantuk bos kau fuck kau. Tapi lagi bagus main game kat rumah daripada kau kat luar luar lepak kat luar. Yes, I don't know whether do you have this kind of this kind macam dulu kita boleh lepak kat kedai kopi. Okay. Bro, jangan kita duduk kedai kopi, kita berbual lah. Macam mana kita berbual tapi bukan podcast. Tetapi kalau sekarang kau suruh aku cakap aku tak turun sih. Itu yang buat orang yang jadi anti-social kan. Bukan so Because anti-social. pasal kau tahu, jadi sekarang ni semua dah terlalu taksub dengan kau punya handphone gadget. Kau dah tak nak keluar lepak dengan members. Dulu kita memang kita tak ada handphone, tapi kita lepak dengan members, kita boleh lepak sampai 4-5 jam. Berbual kosong, isap okok pun boleh spend time. Memang is tak macam buang masa lah, pada aku buang masa lah. Tetapi is how like macam kau tengok aku tengok macam budak-budak zaman sekarang dia terlalu pakai handphone sangat. They don't even want to approach to people, takut macam anak aku. Aku bising saya, kau nak order air pun kau takut. Kau kelakar kan. Tapi kalau kau dah umur kau dah 20 plus pun macam mana kau The eldest one ada elders apa semua. Aku cakap kau pergi sini, kau pergi order apa semua. You need to know how to talk to people. Nanti sekolah berbual apa? Betul buat sekolah tapi dengan outsiders semua kau dah kena start ni apa. Habis macam kita punya time dulu, kita belasan tahun je kita dah tak takut apa-apa sih Wan. So aku takut like macam anak-anak kita sekarang terlalu macam because of gadget dia tak nak campur orang sangat. Okay, itu two different thing. Okay. Macam tak socialize dengan melepak tu dua different benda. Bukan socialize. If I have a choice to meet up just berbual kosong, I would rather stay at home. Sama kan? Yelah, that kind of thingy. Tetapi kalau kita dulu, kita boleh lipat baru 3 pagi kan. But sekarang I don't play game because of the age lah Wan. Maybe. Aku pun sama. Aku dah tak suka tapi kau muda sangat siapa tu. Tak boleh siapa. Tak boleh Aku 30 plus selalu masih tapi lepak lagi. Personally aku respect kau because at your age you already think of your business, your future and everything. Terima kasih. And you know what to do in life. You know how to choose whether to go out unnecessarily, this kind of thing. Choose your friend wisely. Keep your circle small. Yes. Bila kau banyak melepak, kau akan tengok kau punya group macam mana. Let's say kalau aku melepak dengan korang, macam gini kejap lagi nanti kita duduk kejap 10 minit ke apa kan. So kita akan selalu berbualkan benda yang faedah, business lah kan. Betul. Kalau kau melepak dengan kawan-kawan kau yang tak membawakan faedah, dia akan berbual pasal contoh chicks, perempuan. Lepas tu kau banyak lagi lepak lagi lama, kau jauh dengan keluarga. Itu dia lama kelamaan boleh jatuh kes-kes yang main gila. Kau tahu pasal kau selalu kat luar kan. Kau lupakan anak bini kau lah. lupakan anak bini. Kau macam lah bro lepak jap mana betul. begini apa. So dia macam tak ada faedah tau. Betul. Jadi sebagai kita berumur ni, aku banyak elakkan campur orang. Aku buat bisnes dengan aku selalu duduk rumah je. Selalu duduk rumah. Sama lah macam Wan juga lah. Sebab tu orang cakap aku anti-social, balik. Aku cakap I don't enjoy myself going out malam-malam buta pergi kopi or meet up with people. You have purpose to talk to me, okay fine. Yes. Tapi macam lepak apa. Once a while okay lah. Yeah. You know, but not often. Tetapi ada juga members mesti balik kerja nak kena lepak.
malam pun nak kena lepak. Adakah ini addictive? Dia addictive turun lepak kat luar? Addictive. Addictive Ya, addictive. Pasal diorang tak ada benda lah. Okay, apa benda yang diorang ada? Ya. Kasih aku example. Spend time kau boleh balik rumah, kau lepak dengan anak bini kau. No, pada diorang maybe because aku dah penat kat Okay, rumah ya, semua ni itu. cakap yang dah kahwin Dah Okay, kahwin okay. lah. Dah kahwin okay. Yalah, dah kahwin lah. Kenapa kau pergi lepak kat luar kan? Kalau dah kahwin, kenapa nak kena pergi lepak? Tu soalan aku. Oh tak lah, aku ada banyak members. Okay. Yeah. Once a month boleh apa? Ya. Ya. Tak payah selalu lah. Ya, betul. Once a month kau cakap bini kau, okay, kawan-kawan I semua gather, kita duduk kedai kopi, makan, lunch. Ya. Lunch pun 1 jam settle apa. Balik lah. Tapi ada kan cakap members aku ramai apa ni minggu aku nak kena keluar dengan ni members, ni aku nak Dan keluar cut dengan your members. friends, your circle of friends small. Aku kan itu hari jumpa my best friend, my close friends lah. Kan? 4 months ago. 4 months the transition of my transition of myself dan Panjat. Sebab masuk aku, the last time aku jumpa diorang bulan 7. Tak jumpa pun. My best friend also aku tak kena telefon. Why my should call my best friend say, Sheikh, turun lah ni hari besok lapar apa makan apa tak. We don't have to call. We know that these are the friends that when you need they will be there. Yeah. Tapi kalau kita jumpa macam the happening part apa tahu? 3 bulan, 2 bulan sekali ataupun kau cakap sebulan sekali kita jumpa, kita berbual lagi better daripada kau jumpa selalu. Betul lah. Right? So maybe because kita pun business, kita lagi kerja, so kita jumpa. So the quality times dengan quantity times you have to balance up. You must have more quality times rather than your quantity times. Betul. Yeah, that's it aja. So, macam aku business not that good. Apa aku buat? Anak aku semua kerja, bini aku pun kerja semua. Lari je, pergi gym aja apa-apa. Just make yourself busy aja. Rather than you be couch potatoes, then you do your social media, kau tengok ini semua. I cannot do that. I must do something about it. Aku pula macam kalau keluar kan pasal maybe anak aku masih kecil pun semua. Aku will tend to have daytime kalau aku ada, kita kena kerja kau tahu lah macam mana. Kadang-kadang kita ada disappointment, nanti lepas tu ada free time apa. Betul. Aku will tend to like macam mana pun tetap nak balik. Sama. Aku balik, nanti jumpa anak aku kejap apa semua. Dan lepas tu sambung keluar kerja apa semua. And then aku will macam bini aku is okay. Dia okay aku keluar dengan member aku semua. Dia lepak. Pasal aku akan keluar lepas anak aku semua dah tidur, dan aku akan keluar pukul 10 lebih apa semua, aku akan lepak. So dia akan kasih. Pasal aku dah prioritize family aku dulu. Family aku dia tahu aku tak macam neglect anak bini aku. Dia akan cakap kalau kau selalu keluar, lepas kau balik kerja pukul 6, lepas tu kau sambung lepak dengan member kau, which you can actually balik rumah jumpa anak kau bini kau dulu, tapi you don't do that. Kau jumpa member, bini kau pun tiung Syul. Kau lepak member kau selalu berbual apa? Berbual like macam macam aku lepak dengan member bola aku yang football coach, aku akan berbual pasal hak dia bola. Dia punya clan dia bola apa semua. So yang aku akan jumpa dekat clan dengan member budak-budak motor lama aku, kita akan berbual pasal motor, kisah lama kita apa semua. Dan itu kosong lah tu, kira catch up lah. Berbual kosong. Aku like to do that because this also sometimes aku tak bukan macam paksa untuk sebisnes kita tau. Kita agent rumah ni, kita nak kena meet up people. Yalah. Dan bila aku jumpa people, aku takkan jumpa like macam aku jumpa kawan aku ni aku jumpa dia, aku akan cakap dia bila nak jual rumah apa semua. I never ever do that. Aku tak pernah buat gitu. Macam I always tell my macam budak-budak kita semua, aku cakap kau jangan bila kau jumpa kawan kau kau nak cakap yang bila nak jual rumah apa semua. Pasal kawan kau semua akan beli engkau pasal kau jumpa dia orang ada niat. Yalah. So aku jumpa is very sincere. Kita berbual lepak kosong, nanti dia orang kata dia tahu aku ejen rumah. Nanti bila dia nak tanya pasal rumah, tanyalah. The more friends you have, for me my point of view, ada orang dia suka banyak kawan. Macam maybe dia rasa dia famous atau terkenal lah, banyak kawan kenal dia. Contoh macam aku tak suka. Aku suka pasal aku tahu at the end of the day, lagi ramai kau punya circle, dia akan jadi puak lah bro. Okay. Dia akan jadi backstab, dia akan jadi macam lancawi, dia akan jadi macam gini. So when you close your doors for people, kau tahu yang the people that really care for you, meant for business for you, dia situ je. Kau close kau punya door pun orang tetap lancawin kau juga Cap. Apa? Siapa lah. Even dia kau tak layan. Pasal aku jual muka aku kat internet. People still lancawin cakap bad things about you when you did nothing wrong to them. Exactly. Pasal salah aku, pasal aku buat kerja aku macam ni. Aku pernah cakap kat wife aku tau, actually this thing aku ready to end it. Aku ready to end lah. What? This whole entire media thing lah. Aku dah in a position, bukan nak cakap aku dah senang ke apa, no. Aku in a position yang aku rasa I can do other stuff already. God give me the opportunity. Alhamdulillah, aku really bersyukur dengan apa yang Allah dah berikan. Kepuasan dalam 4 tahun ni, berapa show yang aku dah buat ni semua kan. Aku dah sampai ke tahap macam, kalau dah tak ada support atau dah tak ada apa-apa lagi, aku ready to end.
that level lah aku dah sampai lah. Kau bukan like macam all the way you want the limelight tau. No. Yeah. Aku don't like the limelight because aku rasa macam it's too noisy lah. So aku rather macam be the man behind the scene ataupun aku do ada stuff, ada jobs macam Kisah kalau aku terpaksa buat Grab balik, aku akan buat lah. So at the end of the day aku rasa macam aku dah capai satu ketenteraman dalam diri aku yang kalau benda ni dah tak ada lagi, baik aku punya common folks ke next home ke apa kan, aku will be perfectly fine. Because I know at the end of the day aku ada orang kawan-kawan yang aku tahu, yang aku call, bro, jangan kita buat ni lah. So I have that people and I know we can do something in the future lah. Pasal aku dah macam tak risau sangat lah. I can claim that the time that aku spend most as a friends kau 2 orang je. Kita je kan. Serius. Yalah. Other than that, kerja, jumpa klien kat rumah. That's why I say aku dengar 90% je. Yalah. Selalu Sampai to the certain extent aku cakap, kau boleh tak nak jumpa dia lah, you know. Sebab dah jumpa selalu. That's why I say I treasure my moment to be by myself. I'm a loner. I don't mind being a loner. Loner best tau bro. Yes. Orang That's tak why, faham sial. That's why I can do my things by myself tau. I can do this, I can do that, you know. Kau bro. tak payah social media, kau tak payah tunjukkan pergi gym ke, kau tak pergi mana, tak payah sudah. Kau buat seorang je. Cuma orang tangkap nampak kau lari ke, kau pergi gym. That's another one thing lah. Tapi I treasure myself by doing myself. You see macam tadi Faizal, kita agent pergi viewing rumah aku kalau let's say aku ada satu viewing kat Bukit Batok, satu viewing kat Choa Chu Kang, and the gap is 1 hour something, I will come back home first. Walaupun Bukit Batok dengan Choa Chu Kang tu dekat tau. Tapi aku balik rumah dulu. Setengah jam pun 1 jam pun tak apalah kat rumah, rather dan aku duduk kat luar kat kedai kopi apa, you know, like this kind of thing. Because why, for me that I don't need this kind of thing. I just want to be more by myself, quality times. Kalau jumpa orang, okay, recording, berbual, tetapi aku tak ada jumpa members yang kat luar nak pergi kopi. I don't have any, maybe because budak-budak aku pun, umur aku pun, maybe they have their own family. Tetapi dia orang tak ajak aku pun, aku tak kecil hati. If they meet up with our friends and without me also, I'm fine with it. I'm fine with it. That's the thing yang kadang-kadang orang tak faham. Macam aku bila seorang orang cakap kau okay ke tak gini, aku okay. Aku Best suka actually. seorang. Betul. Aku boleh jalan mall seorang. Aku boleh tengok wayang seorang Acap. Kan? Kau pun cakap aku kau boleh makan kat kedai kopi seorang. Makan seorang aja kedai kopi. Orang sampai cakap, kau makan seorang okey ke tak okey? Apa tak okey siap? Asal kau makannya mesti nak kena dengan orang lain ke tak semestinya apa? Aku tak faham ada setengah orang macam wife aku, example wife aku cakap, I tak boleh saya makan seorang-seorang, dia rasa weird. That's why. Macam aku boleh. Pasal aku enjoy myself. Macam sekarang Your me time me time. Betul. Especially kalau aku drive aku seorang, aku best enjoy macam sialah girik apa otak aku just go out there. Pasal aku fikir macam okay next home contoh, okay apa lagi nanti aku dah start fikir, dah berangan sendiri. Jadi kalau aku dapat that idea straight bro, mesti aku call Faizal, cakap kau bilang Wan macam ni, kita standby macam ni. Dah start busy lah. Suddenly the idea comes in, right? Aku rasa wife Faizal pun tahu. Dia kalau baca mesti pasal business, tak ada benda lagi, tak ada benda lain macam. It's always that. But yalah, of course dia boleh like tengah-tengah malam tau, 11 lebih 12 lebih nanti nak tidur semua mana bye. Tidur ke? Selamat kau tinggal jauh. Kalau kau tinggal Punggol, that time dekat lah. That's why. Jumpa pun pasal business. But yalah, that's a good thing yang Good orang lah, orang tak faham. Enjoy your time seorang-seorang. Because kadang-kadang ada this word yang aku actually menyampah juga bila aku dengar. Apa tu Cap? Kau tak campur orang, nanti kau mati, siapa nak angkat kau? Taklah. Sial lah. Engkau baik, orang akan datang. Bukan pasal kau campur dengan orang ke tidak. Kepala butuh, aku boleh shot dari word tau. Kalau kita orang Islam, kita tak kenal pun kita angkat. Betul. Kita tak kenal pun kita angkat. Tak payah nak jadi members. Aku nampak ada kematian, ada apa-apa terjadi. Kau boleh je kat sana tengah solat kat masjid Kau sendiri solat sial. Betul lah. Solat doakan. Jadi that term is no longer valid for you to use to canon people yang kau campur orang, nanti kau mati, tak ada orang angkat kau. Apa kelanciau sial tu word. Jasa budi kau orang akan kenang. Orang akan datang pun walaupun kau tak ada se-active meeting up with them. People will come. Ada yang members mati pun members tak datang lah. Ada juga. So tak payah nak fikir kau punya kawan nanti dia akan angkat kau. Orang lain biar ada je umat Islam akan angkat kau, akan tanamkan kau. Tak pun family kau yang akan bayarkan servis untuk kau punya jenazah yang angkat, yang settlekan kau. Ini pemikiran cetek orang. Lepas tu apa lagi dia punya contoh Oh, kau nak buat bisnes nak banyak kawan.
Diorang akan support. Bro, kawan tak akan support bro. Yeah. Yang support kau strangers Betul. ya. Betul. Stranger support, baru members tengok, oh kau jual okay aku try, lepas tu minta discount. You know, stranger will never ask for a discount Yeah. and straight away support you. Why? Sorry bro, just want to tell you that your product is damn good. Yeah. Thank you for coming out with this product. I love it so much. I'm gonna buy 1 carton. Boom. That's it. That's how kau buat business. Jadi kau tak perlu fikir macam, aku tak ada kawan, tak boleh buat business. No. It's bullshit. Kau seorang pun kau boleh buat business. Pasal ada banyak orang kat luar tu akan support kau, insyaAllah. Betul. Kau just percayakan rezeki ni Allah dah susunkan. InsyaAllah. Ya, jadi kalau korang ada masalah, korang boleh terus contact Adele, Cik Syakirin. And also bila kita Masalah apa dia ada? Masalah apa dia ada? Syakirin yang masalah kan, yang dia pernah share dengan kita banyak sangat lah sebenarnya. So kau nak kena dengar daripada Product Talk. Yes, betul tu. Lepas kau dengar ni episod ni, nanti kau akan dengar Syakirin daripada Product Talk. Make sure you listen to it. So macam mana kau nak nak hubungi mereka, Wan? Okay. Wan? Boleh book an appointment atau WhatsApp di talian 83997923, 83997923, atau diorang pergi walk in kat blok 190 lorong 6 Tua Payuh, unit number 02-512. Alright, see you guys on next episode. Bye-bye.